Tuan, kita duk main kuliah ni, Allahu Akbar. Tadi luang tadi sahabat kita dia berdayan beritahu, ustaz, kawan kita ada itu ada ikut kuliah, tak ada lah ustaz, meninggal dah. Ni dalam tempoh masa berapa bulan ni, berapa orang ni kita punya sahabat sekuliah dengan kita ni duk meninggal, tak ada. Itu sahabat kita daripada Teluk Tawang, Bagan Tambang, Pak Haji Harun, masjid ni dia duk main, tak pernah miss. Masjid ni, Masjid Patang Buluh, Surau Lake Home, Masjid Bertam. Saya boleh nampak muka dia dan dia duduk tang mana, saya boleh nampak. Kata dia, ustaz, Pak Haji Harun tak ada. Allah Akbar. Dan dah muka mai. Nampak muka dia, muka satu orang yang tenang, tenteram, bagus. Kebiasaan hari-hari 5 sampai dah. Surau ke masjid ke dia sampai dah ke 5. Sampai buka lampu, habuan baca Quran ni. Hari dia nak meninggal tu baca Quran. Baca Quran, time dah masuk. Nak sembahyang subuh, orang nak bang mai dah. Dia kata turun bawah. Awak Pak Haji siapa? Dia kata orang penat. Turun duduk bawah. Pak bang, orang hak baru mai dia kata, awak Pak Haji pasal apa? Nampak muka gucat. Penat dia dah. Tak apa kat Pak Haji, daripada duduk urut dia apa semua, tak apa kat Pak Haji, tak apa. Nuh daripada azan daripada orang pipi sembahyang tu tak apa, Sekejap saya naik pelan-pelan, naik. Berapa sembahyang turun mai habis. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah Allah bagi kat dia. Pukul 5 dah pi Quran dah baca apa-apa semua, zak Tuhan ambil masa tu. Alhamdulillah. Macam tu punya cerita duk mai kat kita. Allahu Akbar. Tadi saya dekat nak keluar mai dah. Jiran selang satu rumah. SMS, ustaz, sepupu isteri saya yang duk ikut kuliah ustaz dari Ipoh no duk mai kuliah. Dari Ipoh duk mai kuliah. Sepupu isteri saya dari Ipoh meninggal pukul 2 petang tadi di rumah anak dia di Sungai Buloh. Masya Allah, kita kata. Dan muka dia. Satu picture mai dalam kepala kita nampak muka dia. Masya Allah. Tuan-tuan, it's a matter of time. It's a matter of turn. Ini soal masa, ini soal giliran. Siapa punya turn nak mai, satu kayu roll, satu dawat merah potong. Habis. Jumpa pula sana esok. Masyar esok kita jumpa pula. Takat ni, habis. Kontrak dia habis. You are terminated. Hang dah habis lah. Satu roll. Potong. Tuan-tuan, hari kita buat ramai dalam form, dalam rupa yang macam mana, hanya Allah yang mengetahui. Benda ni, yang kalau kita ingat ni, dia nak main insaf. Benda ni lah. Dia nanti main insaf. Tak ada apa. Sakit perut aja. Sakit perut sikit. Pergi klinik, doktor cek, doktor kata gastrik kau ni, tak apa, balik makan ubat ni. Balik, bawa satu ubat, dia kata kat bini dia, saya tidur sana, saat pergi depan azan Zuhur, gerak. Okey, gerak, rupanya habis dah. Lagu tu. Cerita ni, cerita sampai turn, sampai masa, sampai giliang ni, dia macam tu punya duk main. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sahabat kita, duk kerja Selcom, duk main, masjid ni dia duk main. Pukul 9.45 pagi, jiran dia telefon saya. Ustaz, sahabat kita meninggal. Siapa? Sebut, terkejut. Umur 42. Allahu Akbar. Pasal apa? Tak tahu ni, kami pun tak tahu ni dia. Lagu tu ni. Saya kata tak apa. Kita pun siap-siap. Boleh pergi. Sampai tengok dia usung turun. Jatuh dalam bilik air tingkat atas rumah. Usung turun, mai tak di bawah. Tengok muka dia yang mata kita keluar. Tak boleh, kawan duk ikut kuliah kita. Kita tengok muka dia yang mata turun. Pegang apa ke patut-patut buat kat dia. Baru jiran sebelah cerita, bini nak pergi kerja pagi, dia duduk bilik ayam. Bini kata, abang saya pergi dulu. Okay. Bini pun keluar macam biasa, macam hari-hari biasa. Saat lagi dia punya rutin, saat lagi lepas bini pergi kerja, dia punya rutin, anak-anak ni nak hantar pergi nursery, nak hantar pergi rumah orang mengasuh, dia nak pergi kerja, itu rutin. So benda tu berlaku macam rutin, macam kebiasaan. Jadi macam tu. Terus sampai pukul 9 lebih, anak turun main, pergi beritahu jiran sebelah, pakcik ayah sakit. Ayah sakit mana? Mak pergi habis. Oh, dia pun main mana? Atas. Tengok duduk tersembang dalam bilik ayah. Allahu Akbar. Tenggelam puncak, tak tahu nak buat apa. Tu jiran. Bini lagi terkejut.
Semalam pi masjid semayang, kawan-kawan jumpa lagi dengan jubah putih, duk nampak dia lagi apa semua. Bini pagi tadi pun duk okey lagi, bini keluar pergi kerja, tak tahu orang call main. Apa ni nama sekian-sekian kan? Ya. Ni suami yang tak ada dah. Ha? Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia bagi turn ni kita tak tahu bila. Apapun Ramadan namai ni buat begitu. Pasal kita tak tahu mungkin yang ni last untuk kita. Ni Ramadan namai dan tak dan pun tak tahu lagi. Kalau dan ke hak ni yang penghabis untuk kita, tak tahu, semuanya tak tahu. Yang kita tahu apa dia? Makna doa ada depan buat pergi elok, tentu ya. Ibadat ni tang mana boleh perketat, tang mana boleh perkejam, tang mana boleh polish, tang mana boleh buat pasal apa? Kita mati macam mana pun kalau dalam keadaan kita sentiasa nak tambah ilmu. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam kata manizdada ilma walam yazdad huda. Bang, siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, maka dia ni apa dia? Dengan Allah illa bu'da. Tak ada apa melainkan makin jauh dengan Allah. Apatah lagi tak ada ilmu, lagi teruk. Ada ilmu pun, tapi ilmu tu tak menambah satu hidayah petunjuk kepada dia. Walam yazdad minallahi illa bu'da. Dan tidak bertambah kepada dia di sisi Allah, melainkan yang bertambah tu jauh, makin jauh dia dengan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Soal hidup atas dunia dan nak menghadapi akhirat ni, siapa pun tak boleh buka dada bercakap sombong, tak boleh. Sebab siapa pun tak tahu ending kesudahan hidup dia macam mana, tak tahu. Kita hanya mengharap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah bantu kita. Yang tu aja.